Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pembentangan pada hari ini akan membincangkan tentang transformasi pendidikan di Malaysia yang merupakan satu usaha berterusan dalam memperkasakan sistem pendidikan negara agar selari dengan perkembangan global. Saya Nur Iman Balikis binti Osman daripada Unit Bahasa Melayu 2 akan menghuraikan beberapa aspek utama transformasi pendidikan yang melibatkan perubahan dari segi dasar, kurikulum, teknologi dan juga peranan guru. Transformasi pendidikan bukan sekadar perubahan biasa tetapi merupakan satu anjakan besar yang memberi kesan kepada cara murid belajar, cara guru mengajar serta bagaimana sistem pendidikan itu sendiri berfungsi. Transformasi pendidikan merujuk kepada proses penambahbaikan sistem pendidikan secara menyeluruh agar sentiasa relevan dengan perubahan zaman, kemajuan teknologi dan keperluan masyarakat. Dalam era globalisasi dan revolusi industri 4.0, sistem pendidikan perlu bergerak seiring dengan perubahan supaya murid dapat bersaing di peringkat global. Di Malaysia, transformasi ini dilaksanakan melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia atau lebih dikenali dengan PPPM 2013 hingga 2025 yang menjadi asas kepada hala tuju pendidikan negara. Pelan ini menekankan pembangunan murid secara holistik iaitu bukan sahaja dari segi akademik tetapi juga melibatkan aspek sahsiah, nilai, kemahiran berfikir serta keupayaan beradaptasi. Ini bermaksud pendidikan hari ini bukan lagi berfokus kepada peperiksaan semata-mata tetapi lebih kepada pembentukan insan yang seimbang dan berdaya saing. Transformasi pendidikan didorong oleh pelbagai faktor, antaranya ialah keperluan untuk meningkatkan kualiti pendidikan, perkembangan teknologi serta tuntutan pasaran kerja masa kini. Pelaksanaan PPPM dibahagikan kepada 3 gelombang utama, iaitu gelombang pertama memberi penekanan kepada penguasaan asas seperti literasi dan numerasi. Ini penting kerana ia menjadi asas kepada pembelajaran seterusnya. Gelombang kedua pula memberi fokus kepada penggunaan teknologi dalam pendidikan serta pengukuhan kepimpinan sekolah. Pada peringkat ini, sekolah mula beralih kepada penggunaan ICT secara lebih meluas. Manakala gelombang ketiga menekankan kecemerlangan sistem pendidikan secara keseluruhan, termasuklah peningkatan kualiti guru dan keberkesanan pengajaran. Selain itu, PPPM juga menggariskan 11 anjakan utama seperti penguasaan bahasa, penggunaan ICT, pendidikan inklusif dan pembangunan profesional keguruan. Kesemua anjakan ini saling berkait dalam memastikan sistem pendidikan negara terus berkembang. Berikut merupakan 11 anjakan utama PPPM. Transformasi pertama pendidikan di Malaysia ialah peralihan kepada pembelajaran digital. Ia melibatkan penggunaan teknologi, internet dan platform seperti Google Classroom, D5, Didik TV KPM serta integrasi AI dalam pengajaran dan pembelajaran. Pendekatan ini membolehkan pembelajaran menjadi lebih fleksibel, interaktif dan inklusif. Murid boleh mengakses bahan pembelajaran pada bila-bila masa sementara guru menggunakan video, kuis interaktif dan bahan multimedia bagi menjadikan pengajaran lebih berkesan. Transformasi ini selaras dengan anjakan 7 dan anjakan 8 dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang menekankan penggunaan ICT dan pendidikan digital bagi meningkatkan keberkesanan pengajaran. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa cabaran seperti jurang digital dan kekurangan kemahiran teknologi dalam kalangan guru.
Oleh itu, usaha seperti penyediaan peranti, capaian internet serta latihan kepada guru perlu dipertingkatkan. Secara keseluruhannya, pendidikan digital merupakan satu langkah penting ke arah sistem pendidikan yang lebih moden, fleksibel dan berdaya saing. Transformasi pendidikan digital di Malaysia berkembang dengan pesat sejak tahun 2020. Pada tahun 2020, Delima dilancarkan sebagai platform pembelajaran digital rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia untuk digunakan di semua sekolah. Pada masa yang sama, pandemik COVID-19 telah memaksa penutupan sekolah secara fizikal sekaligus mempercepatkan pelaksanaan PDPR atau pengajaran dan pembelajaran di rumah melalui platform digital. Setahun kemudian, iaitu pada tahun 2021, Didik TV KPM diperkenalkan. Saluran televisyen pendidikan ini memberi peluang kepada murid untuk mengikuti pembelajaran secara interaktif di rumah. Pada tahun 2022, Delima 2.0 dilancarkan dengan pembaharuan dan fungsi digital yang lebih lengkap, menjadikannya pembelajaran atas talian yang lebih efektif dan menarik. Pada tahun 2023, menyaksikan kelulusan Dasar Pendidikan Digital yang menetapkan visi murid Malaysia menjadi fasih digital dan bersedia menghadapi cabaran abad ke-21. Menjelang tahun 2024, integrasi kecerdasan buatan atau AI dalam pembelajaran mula dilaksanakan. Inisiatif ini membolehkan murid belajar secara lebih interaktif, kendiri dan berasaskan teknologi terkini. Secara keseluruhannya, perkembangan ini menunjukkan komitmen Malaysia dalam memperkukuhkan pendidikan digital, memastikan pengajaran dan pembelajaran lebih fleksibel, berkesan dan relevan dengan keperluan semasa. Pelaksanaan PDPR semasa pandemik COVID-19 telah mempercepatkan penggunaan platform digital seperti Google Classroom, Delima 2.0 dan Didik TV KPM. Guru-guru dilatih untuk mengendalikan pengajaran atas talian secara lebih kreatif, menggunakan pelbagai alat digital bagi meningkatkan keberkesanan pembelajaran. Selain itu, integrasi AI dan bahan pembelajaran interaktif membolehkan murid belajar secara kendiri mengikut kadar dan kemampuan masing-masing. Murid juga diberi akses kepada bahan pembelajaran digital di mana-mana saja, menjadikan pembelajaran lebih fleksibel, interaktif dan inklusif. Pelaksanaan pendidikan digital membawa kepada beberapa implikasi penting. Pertama, akses pendidikan kini lebih meluas dan membantu murid di kawasan bandar dan luar bandar. Walau bagaimanapun, jurang digital masih wujud bagi murid yang tidak mempunyai peranti atau capaian internet yang stabil. Cadangan bagi mengatasi masalah ini adalah dengan memperluas capaian internet dan menyediakan peranti kepada murid B40 serta kawasan pedalaman supaya murid dapat belajar secara saksama. Kedua, dari segi literasi digital dan ICT, kemahiran murid meningkat, menyokong mobiliti sosial dan kemampuan mereka menghadapi cabaran abad ke-21. Cadangan adalah menyediakan latihan berterusan kepada guru supaya penggunaan alat digital dapat dimaksimumkan dan kemahiran PDP mereka terus dipertingkatkan. Ketiga, peranan guru menjadi semakin penting. Guru memerlukan kemahiran digital yang tinggi untuk mengendalikan PDPR dengan berkesan. Cadangan bagi memastikan guru bersedia adalah dengan meningkatkan latihan berterusan dalam literasi digital. Penggunaan platform seperti Delima, Google Classroom dan integrasi AI dalam pengajaran. Secara keseluruhannya, implikasi dan cadangan ini bertujuan untuk memastikan pendidikan digital bukan sahaja berkesan, malah inklusif dan mampu melahirkan murid yang berdikari serta berdaya saing. Berikut merupakan bukti serta video sokongan kepada pendidikan digital.
Penguasaan guru dalam kemahiran digital dilihat semakin baik sejak sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR dilaksanakan. Menyifatkan ia hikmah di sebalik Perintah Kawalan Pergerakan PKP, Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin berkata, pendigitalan dalam pendidikan sememangnya menjadi dasar KPM dalam melahirkan pelajar yang mahir digital. Datuk Dr. Razzie berkata demikian dalam rancangan Bual Bicara Khas Hari Guru di saluran Didik TV siang tadi. Jelasnya, penutupan sekolah ketika pandemik COVID-19 adalah cabaran besar buat guru kerana sukar memantau pembabitan murid atau pelajar dalam sesi pembelajaran. Justru, katanya, mekanisme PDPR sentiasa ditambah baik secara kreatif oleh guru meskipun berdepan kekangan kemudahan teknologi. Guru-guru kita ini cukup hebat. Apabila mula-mula sekali dilaksanakan PKP pada tahun lepas, ramai yang masih belum terdedah pada waktu itu tentang pendidikan digital. Tapi ramai yang belajar macam mana nak buat video, macam mana nak set kelas dalam Google Meet dan sebagainya. Macam-macam mereka laksanakan. Dan alhamdulillah kita boleh lihat bahawa guru-guru dah start mempelajari kaedah pendidikan digital ini. Di samping pelatihan yang diberikan oleh kementerian, guru-guru juga mengambil inisiatif sendiri supaya mereka tidak ketinggalan dalam pendidikan digital ini. Tambahnya, COVID-19 juga menyaksikan proses pendigitalan dalam sistem pendidikan termasuk kaedah penandaan kertas jawapan peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM dibuat secara dalam talian dan ia nyata lebih efektif dan menjimatkan masa. Bagaimanapun, katanya, sesi bersemuka tetap menjadi kaedah terbaik bagi menilai prestasi murid secara keseluruhan. Untuk klip-klip berita yang menarik, jangan lupa subscribe YouTube Bulletin TV3. Transformasi kedua dalam pendidikan Malaysia iaitu menekankan KSSR semakan iaitu kurikulum standard sekolah rendah yang disemak semula untuk memastikan murid menguasai kemahiran asas, nilai murni dan pemikiran kritis. KSSR semakan ini diperkenalkan bersama KEBAT iaitu kemahiran berfikir aras tinggi yang menekankan pemikiran kritis, analisis, penyelesaian masalah dan kreativiti dalam pembelajaran. Pelaksanaan KSSR semakan dan KEBAT bermula secara bertahap sejak tahun 2018 dan terus diperluas sehingga kini. Ia turut diadaptasi untuk PDPR dan pembelajaran digital semasa pandemik COVID-19 bagi memastikan murid tetap mendapat pengalaman pembelajaran yang efektif walaupun tidak berada di dalam bilik darjah. Transformasi ini menjadikan guru bukan sekadar penyampai ilmu tetapi fasilitator yang membimbing murid untuk menguasai kemahiran abad ke-21 seperti pemikiran kritis, kreativiti dan pembelajaran kendiri. Secara keseluruhannya, KSSR semakan dan KEBAT adalah langkah penting untuk memastikan pendidikan rendah di Malaysia bukan sahaja menekankan pengetahuan asas tetapi juga kemahiran berfikir yang tinggi dan bersedia menghadapi cabaran masa depan. Berikut merupakan timeline pelaksanaan KSSR semakan dan KEBAT. Pada tahun 2018, pelaksanaan KSSR semakan untuk tahun 1 hingga 6 dimulakan secara bertahap. Fokus utama adalah pada kemahiran asas sambil memperkenalkan elemen KEBAT dalam kurikulum. Pada tahun 2019, menyaksikan pengembangan modul KEBAT untuk semua mata pelajaran diiringi dengan latihan asas KEBAT untuk guru. Pada tahun 2020, pandemik COVID-19 memaksa pelaksanaan PDPR iaitu KEBAT diadaptasi kepada pelajar ke atas pembelajaran secara dalam talian melalui projek digital dan soalan berbentuk analisis untuk memastikan murid terus berlatih pemikiran kritis walaupun belajar dari rumah. Pada tahun 2021, kita menyaksikan bahawa pengukuhan latihan guru KEBAT termaksud melalui webinar dan kursus dalam talian. Pada masa yang sama, pentaksiran baru diperkenalkan untuk menilai kreativiti dan pemikiran kritis murid secara lebih berkesan. Pada 2022, kurikulum KEBAT diperluas ke tahap menengah rendah iaitu meliputi tingkatan 1 hingga 3 dengan fokus kepada pemikiran kritis, penyelesaian masalah dan pembelajaran kendiri.
pada tahun 2023 menekankan pentaksiran alternatif termasuk projek, tugasan dan kuis digital bagi menilai kemahiran sebenar murid dalam KEBAT. Akhirnya, antara tahun 2024 hingga 2026, KEBAT akan diperkuatkan melalui integrasi digital, model interaktif dan pentaksiran berasaskan prestasi. Guru berperanan sebagai fasilitator dan mentor yang membimbing pembelajaran aktif, kreatif dan berdikari. Secara keseluruhan, timeline ini menunjukkan usaha berterusan Malaysia dalam memperkukuh kemahiran abad ke-21 melalui KSSR Semakan dan KEBAT, iaitu memastikan murid bukan sahaja menguasai ilmu asas tetapi juga mampu berfikir kritis dan kritis. Pelaksanaan KSSR Semakan pada tahun 2018 hingga 2019 memperlihatkan kurikulum disemak semula dan KEBAT diperkenalkan secara bertahap bagi memastikan murid menguasai pemikiran kritis dan kemahiran asas. Pada 2020 hingga 2021, KEBAT diintegrasikan dalam PDPR melalui tugasan digital dan projek kreatif semasa pandemik COVID-19. Pendekatan ini membolehkan murid terus mengembangkan kreativiti dan kemahiran analisis walaupun belajar dari rumah. Latihan guru dan pentaksiran KEBAT diperhebatkan antara 2021 hingga 2023, termasuk penggunaan pentaksiran alternatif seperti projek, tugasan dan kuis digital bagi menilai kemahiran sebenar murid. Menjelang tahun 2024 hingga 2026, KEBAT diperkuat melalui integrasi digital dan penggunaan bahan interaktif yang lebih banyak. Guru berperanan sebagai fasilitator aktif, membimbing murid dalam pembelajaran kendiri, kreatif dan berasaskan prestasi sebenar. Secara keseluruhan, perubahan ini memastikan KEBAT bukan sahaja menjadi elemen teori tetapi diterapkan secara praktikal, interaktif dan relevan dengan cabaran abad ke-21. Sebagai bakal guru, tanggungjawab kini lebih mencabar daripada sebelumnya. Kita bukan sahaja menyampaikan ilmu, tetapi juga berperanan sebagai fasilitator kreatif, ejen perubahan dan pembimbing berkemahiran tinggi. Peranan ini menekankan kepentingan bimbingan murid agar menjadi individu berdikari, berdaya saing dan mampu beradaptasi dengan perubahan dunia yang pesat, termasuk dalam bidang teknologi, industri dan keperluan masyarakat. Bagi murid, mereka mungkin kurang pendedahan kepada soalan berbentuk KEBAT. Cadangannya adalah menyediakan bahan bantu mengajar kreatif seperti e-book, modul interaktif dan aktiviti berasaskan masalah sebenar untuk menyokong pembelajaran kendiri dan berkesan. Secara keseluruhannya, implikasi dan cadangan ini memastikan KEBAT dapat dilaksanakan secara berkesan, kreatif dan relevan dengan keperluan abad ke-21 sehingga menjadikan murid lebih bersedia menghadapi cabaran masa depan. Berikut merupakan bukti dan video sokongan berkaitan dengan KSSR Semakan dan KEBAT. Kementerian Pendidikan menafikan dakwaan guru menjadi punca kegagalan polisi kemahiran berfikir aras tinggi yang baru 3 tahun dilaksanakan. Kenyataan yang dibuat Timbalan Menteri Pendidikan, Datuk P. Kamalanan mengenai perkara itu telah disalah tafsir. KEBAT bukanlah program, sebaliknya ia adalah satu kaedah berfikir yang dimasukkan dalam pengajaran di sekolah. Dan yang pentingnya adalah guru dilatih dari semasa ke semasa. Tak timbul soal kegagalan itu, kegagalan daripada guru. Kalau kenyataan itu saya tengok, saya baca sepenuhnya Kamalanan punya kenyataan. Bukan maknanya Kamalanan sebut kata kegagalan daripada guru. Keseluruhan yang berlaku itu melibatkan masyarakat secara keseluruhannya. Jadi kita nak mendekati lagi masyarakat, bukan saja murid di sekolah, ibu bapa, masyarakat, NGO, semua sekali akhirnya kena faham apa yang disebut sebagai kemahiran berfikir aras tinggi, bukan saja kepada guru. Jadi tak betul kenyataan yang dibuat itu kemudian di spin seolah-olah Timbalan Menteri menyatakan bahawa kegagalan ini kerana guru. Ayat itu pun tak berapa kena. Jadi saya boleh buat pembetulan sikitlah di sini tentang hal itu.
akibat merupakan polisi yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Transformasi ketiga dalam pendidikan Malaysia menumpukan kepada pendidikan teknikal dan vokasional atau dikenali dengan TVET. Fokus utama adalah menyediakan murid dengan kemahiran praktikal yang relevan dengan keperluan industri dan pasaran kerja. Kini, TVET bukan lagi pilihan alternatif. Ia merupakan strategi nasional untuk melahirkan tenaga kerja yang berkemahiran tinggi dan berdaya saing. Dalam pelaksanaannya, TVET menekankan pembelajaran berasaskan amali dengan peratusan 70% amali dan 30% teori. Pendekatan ini memastikan murid tidak hanya memahami teori tetapi juga menguasai kemahiran teknikal sebenar yang boleh digunakan secara praktikal dalam dunia pekerjaan. Transformasi ini memberi peluang kepada murid untuk bersedia menghadapi cabaran industri sekaligus meningkatkan kebolehpasaran mereka selepas tamat pengajian. Berikut merupakan statistik utama TVET. Bagi tahun 2022, statistik utama bagi pendidikan teknikal dan vokasional TVET menunjukkan perkembangan yang memberangsangkan. Jumlah peserta TVET meningkat dengan penyertaan pelajar yang semakin ramai menyertai program-program vokasional di seluruh negara. Kadar kebolehpasaran graduan TVET adalah tinggi iaitu sekitar 94.5%, menunjukkan bahawa majoriti graduan berjaya memperoleh pekerjaan selepas menamatkan pengajian. Selain itu, 60% daripada pekerjaan baru dalam pasaran kerja kini memerlukan kelayakan TVET, iaitu menekankan kepentingan pendidikan vokasional dalam memenuhi keperluan industri. Di Malaysia, terdapat 48 kolej vokasional yang menyediakan latihan dan pendidikan berasaskan kemahiran sekaligus memperkukuh kualiti graduan dan kebolehpasaran mereka di peringkat nasional. Statistik ini jelas menunjukkan bahawa TVET bukan sahaja memberi peluang pendidikan tetapi juga memastikan murid bersedia menghadapi dunia kerja sebenar dan menyumbang kepada pembangunan tenaga kerja berkemahiran tinggi di negara ini. Pelaksanaan pendidikan teknikal dan vokasional TVET menunjukkan beberapa perubahan ketara antara tahun 2023 hingga 2024 yang memberi impak besar kepada pendidikan dan pembangunan tenaga kerja di Malaysia. Pertama, jumlah peserta TVET meningkat daripada 407,000 pada tahun 2023 kepada 423,267,000 pada 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahawa lebih ramai murid dan pelajar kini berminat mengikuti pendidikan vokasional. Hal ini bukan sahaja mencerminkan keyakinan masyarakat terhadap keberkesanan TVET, tetapi juga menunjukkan bahawa program ini semakin relevan dengan keperluan masa kini dan masa depan. Ketiga, kebolehpasaran graduat TVET adalah sangat tinggi iaitu 94.5%, malah beberapa kolej vokasional mencapai kadar sehingga 98.7%, jauh lebih tinggi daripada purata kebangsaan. Statistik ini membuktikan bahawa graduan TVET bukan sahaja mempunyai kemahiran teknikal yang relevan tetapi juga dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan pekerjaan sebenar. Ini memberikan keyakinan kepada murid dan ibu bapa bahawa laluan pendidikan vokasional mampu membuka peluang kerjaya yang cerah dan berdaya saing. Selain itu, Pelan TVET Nasional 2030 dan kerjasama dengan pelbagai industri turut memperkukuh kemahiran graduan. Melalui integrasi, graduan berpeluang mengalami pengalaman praktikal sebenar sekaligus meningkatkan daya saing mereka. Tambahan pula pengiktirafan kelayakan antarabangsa membolehkan graduan bersaing bukan sahaja di peringkat nasional tetapi juga di peringkat global. Program skill latihan dual nasional juga menyediakan platform untuk murid belajar di kolej sambil mendapat pendedahan industri, menjadikan mereka lebih matang dan bersedia menghadapi cabaran pekerjaan yang sebenar. Secara keseluruhannya, perubahan dan perkembangan TVET ini jelas menunjukkan bahawa pendidikan vokasional bukan sahaja menekankan teori tetapi lebih menumpukan kepada kemahiran praktikal, pengalaman industri dan kebolehpasaran graduan.
transformasi ini memastikan bahawa murid yang mengikuti program TVET dilengkapi dengan kemahiran yang relevan, berdaya saing dan mampu menyumbang secara efektif kepada pembangunan negara serta memenuhi tuntutan dunia pekerjaan abad ke-21. Pelaksanaan TVET memberikan beberapa implikasi penting yang perlu diambil perhatian. Yang pertama, kebolehpasaran graduan TVET yang tinggi iaitu sekitar 94.5% menunjukkan bahawa murid lebih bersedia menghadapi kerjaya sebenar. Implikasi daripada perkara ini ialah kerjasama dengan industri dan JLC perlu diperkuatkan agar pengalaman praktikal murid lebih relevan dan selaras dengan kehendak pasaran kerja. Kedua, dengan 60% pekerjaan baharu memerlukan kelayakan TVET, peluang kerjaya bagi graduan vokasional semakin meningkat. Oleh itu, adalah wajar untuk meningkatkan kemudahan dan fasiliti TVET serta menambah modul digital dan interaktif yang menyokong pembelajaran amali murid secara lebih berkesan. Ketiga, peranan guru menjadi semakin kritikal. Guru kini memerlukan kemahiran industri terkini untuk membimbing murid secara efektif. Implikasi daripada perubahan ini adalah keperluan latihan guru secara berterusan, termasuk penguasaan teknologi industri terbaru dan kaedah pengajaran praktikal yang sesuai dengan keperluan TVET. Secara keseluruhan, transformasi TVET menekankan bahawa pendidikan vokasional bukan sekadar teori tetapi menggabungkan pembelajaran praktikal, pengalaman industri dan kepimpinan guru untuk melahirkan graduan yang bersedia menghadapi cabaran kerjaya abad ke-21. Langkah-langkah cadangan ini diharapkan dapat memastikan keberkesanan TVET terus berkembang dan memberi impak positif kepada murid, guru dan negara. Berikut merupakan bukti dan video sokongan terhadap transformasi TVET. Kadar kebolehpasaran graduan pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET secara purata kini mencecah 94.5% sekaligus membuktikan keperluan tenaga mahir terus meningkat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pada masa sama kebolehpasaran graduan daripada institusi TVET di bawah Majlis Amanah Rakyat MARA pula pada kadar 98.7%. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata, jumlah pelajar menyertai bidang TVET pada tahun lepas juga meningkat kepada lebih 423,000 peserta berbanding 407,000 pada 2023. Dengan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Majlis TVET dan 12 kementerian yang terlibat, kita amat yakin bahawa sikap dan juga pemikiran ibu bapa terutamanya serta pelajar-pelajar telah bertukar. Beliau berkata berpandukan dasar TVET Negara 2030, kerajaan melaksanakan usaha pemantapan institusi dan kurikulum berasaskan keperluan industri, meningkatkan kemahiran tenaga pengajar, penglibatan industri bagi pelaksanaan latihan dan permodenan alat bantuan mengajar bagi memastikan graduan TVET kekal kompetitif dalam pasaran kerja. Dalam transformasi pendidikan Malaysia, guru memainkan peranan yang amat penting bagi memastikan pembelajaran berkualiti dan relevan dengan keperluan abad ke-21. Pertama, dalam pembelajaran digital dan PDPR menggunakan platform seperti Delima, guru bertindak sebagai pemudah cara pembelajaran digital. Mereka perlu menguasai teknologi dan platform PDPR, membimbing murid menggunakan alat digital secara berkesan serta menyokong kesaksamaan pendidikan untuk semua pelajar tanpa mengira latar belakang. Kedua, dalam pelaksanaan KSSR Semakan dan Kebat, guru berperanan sebagai fasilitator pemikiran kritis dan kreatif. Guru membimbing murid menguasai kemahiran abad ke-21, menyokong pembelajaran berdikari dan memastikan murid dari semua latar belakang dapat mencapai potensi akademik mereka sepenuhnya. Hal ini menekankan kepentingan guru bukan sahaja sebagai pendidik tetapi juga sebagai mentor yang membentuk kemahiran berfikir dan kreativiti murid.
Dan yang ketiga, dalam bidang pendidikan teknikal dan vokasional iaitu TVET, guru menjadi mentor kemahiran praktikal. Mereka membimbing murid menguasai kemahiran teknikal yang relevan dengan industri, menyediakan laluan kerjaya berdaya saing dan menyokong mobiliti sosial melalui peluang pekerjaan. Dengan peranan ini, guru memastikan murid bukan sahaja bersedia dari segi akademik tetapi juga praktikal untuk menghadapi dunia pekerjaan sebenar. Secara keseluruhannya, guru berfungsi sebagai pemudah cara, fasilitator dan mentor yang menghubungkan teori, kemahiran abad ke-21 dan pengalaman praktikal. Kepakaran dan dedikasi guru adalah kunci kepada kejayaan transformasi pendidikan di Malaysia. Secara keseluruhan, transformasi pendidikan di Malaysia melalui PDPR, KSSR dan KBAT serta TVET telah membawa perubahan yang sangat signifikan kepada sistem pendidikan negara. Perubahan ini bukan sahaja memberi penekanan kepada pencapaian akademik tetapi juga kepada pembangunan kemahiran abad ke-21 termasuk pemikiran kritis, kreativiti, kemahiran teknologi dan kebolehan berkomunikasi. Dalam konteks kebolehpasaran graduan, transformasi ini membantu murid untuk menjadi lebih bersedia menghadapi dunia pekerjaan. Melalui TVET, murid bukan sahaja menguasai teori tetapi juga kemahiran praktikal yang relevan dengan keperluan industri, menjadikan mereka lebih kompetitif dan berdaya saing di peringkat nasional dan antarabangsa. Hal ini juga meningkatkan mobiliti sosial kerana murid dari semua latar belakang termasuk kawasan luar bandar dan golongan B40 diberi peluang untuk mengakses pendidikan berkualiti dan membina kerjaya yang stabil. Walaupun pencapaian ini membanggakan, masih terdapat beberapa cabaran yang memerlukan perhatian berterusan. Antaranya ialah jurang digital, keperluan latihan guru berterusan, kemudahan digital dan penyediaan modul interaktif bagi menyokong pengajaran dan pembelajaran secara efektif. Oleh itu, penambahbaikan dan inovasi dalam bidang pendidikan perlu diteruskan supaya transformasi ini benar-benar memberi impak jangka panjang kepada murid, guru dan masyarakat. Sebagai bakal guru, tanggungjawab kini lebih mencabar daripada sebelumnya. Kita bukan sahaja menyampaikan ilmu tetapi juga berperanan sebagai fasilitator kreatif, ejen perubahan dan pembimbing berkemahiran tinggi. Peranan ini menekankan kepentingan bimbingan murid agar menjadi individu berdikari, berdaya saing dan mampu beradaptasi dengan perubahan dunia yang pesat, termasuk dalam bidang teknologi, industri dan keperluan masyarakat moden. Akhir kata, transformasi pendidikan ini adalah satu langkah strategik bagi memastikan pendidikan di Malaysia terus relevan, inklusif dan berdaya saing. Ia menuntut kerjasama semua pihak iaitu guru, murid, ibu bapa, industri dan kerajaan untuk menjayakan visi pendidikan negara. Harapan saya adalah dengan usaha berterusan kita dapat melahirkan generasi murid yang bukan sahaja cemerlang dari segi akademik tetapi juga matang dari segi kemahiran hidup, nilai murni dan mampu menjadi pemimpin masa depan yang bertanggungjawab. Jadi, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.